Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Arklan. So dah lama The Arklan tidak membela Digimon. Hari ni kita nak sambung sesi membela Digimon lah. So ni ada V1 yang saya bela. Jom kita lihat dia dah jadi apa. Ya, dia jadi Betamon. Tidur. Kena kejut dia. Kejut dia. Alamak, dia buat sleep disturbance. Boleh jadi Miramon ke tak Dia tak sengaja je. Tengoklah jadi apa nanti. Kita dah terkejut dia pula kita buat sleep disturbance. Tak perasan. So kita keluarkan kitab kita dululah. Kitab ni Digimon raksasa virtual paling ganas. Jom kita tengok pasal biodata Betamon. Okay, Betamon. Betamon ialah Digimon amfibia berkaki 4. Sikapnya agak lembut. Namun sekiranya anda membuatnya marah, ia berkemampuan mengeluarkan 1 juta watt untuk menyerang pihak lawan. Elektrik Ia tidak cerewet dan masih boleh hidup walaupun tidak dilayani dengan baik. Kadang-kadang ia berkelakuan seperti Agumon, tetapi ia lebih senang dijaga. Masalahnya ialah ia senang dicederakan. Jenis amfibia ni dia punya sprite Betamon warna hijau sama Jom tengok figure dia. Okay, saya bawa juga figure dia. Ni dia guys. Ni Cash, ni Gashapon. Ada beza colour dia lah. So dia orang ni macam penyu, macam katak pun ada. Kaki 4 rambut pang. Kuasa elektrik. Saya rasa dia orang terinspirasi daripada watak Street Fighter Blanka lah. Betul tak? Korang rasa sama tak? Dia orang ni daripada Blanka. Sorry saya sedikit sesama. So sebelum ni daripada Botamon jadi Koromon, saya jaga tak betul. Mistake banyak, dapatlah jadi Betamon. So Betamon konon saya berangan nak jadi Miramon. Miramon mistake. Dia tak cakap pasal. Tapi kalau dia buat sleep disturbance, mungkin dapat jadi Sidramon. Dia kena mistake. Kena jaga betul-betul training dia 0 hingga 47. Dia ada sleep disturbance, tapi dia kena buat banyak. Jadi ni nanti tak pastilah. Tunggulah, saya try nak jadi Miramon. So Miramon kena jaga betul-betul. Training dia kena jangan lebih 47 So tengoklah jadi ke tak. So sekarang kita dekat sini Betamon, stage 3 child Jomlah kita bela dia. So ni stat dia 0 tahun 99 gram. Semua dah penuh. Tinggal training lah tak penuh. 47 training 47. Tak ada lebih 47. So tengok cara dia makan. Dia makan daging. Makan vitamin. So kena training. So spam B je lah. Itu dia tak suka. Itu dia suka. Itu dia tak suka. Tak suka juga. Kalah. Ush, 1-4. Spam B kalah. Okay, 3-0. 3-2 ni. Part 1. Try battle tak? Cuma try battle. Ush, lawan Betamon juga. Kuasa petir, kuasa elektrik. So kita elak guys. Yes, kena. Kita elak lagi guys. Boleh menang ni.
Yes. Kita kena apa yes pula. Salah. Sasul. Ya, kita menang perlawanan pertama. Next musuh Agumon. Lawan Agumon. Oh, Agumon kuasa api elektrik lawan api. Oi, kalah ke? Okay, menang lawan Agumon. Next, siapa? Warning. Meramon. Wah, watak yang kita nak jadi. Boleh dapat ke tak tahulah. Uish. Kuasa perumbuk guys. Elak. Alamak, kena. Ui, dia elak lagi guys, Meramon. Si berapi alamak, kena lagi. Kalah lagi guys. Dia elak. Kuat dah dia. Tutut. Sakit, okey. Kuasa berak, dia tak ada tai. Dia tutup lampu. Tak payah tutup lampu. Dia tak sakit, tak payah buat kan. So, berat dia kurang guys. Bagi vitamin. So, itu saja guys sesi hari ni. Bagi vitamin, kita bagi daging, bagi vitamin, training last lah. Okay. Saya tak sihat guys. Berapa? 3 3-2. Menang lah. 3-2. Spam B je lah. Kalau kita tak hafal punya tu, kita spam B. Tekan B je. InsyaAllah menang juga. Yes. Okay. Lagi satu lah. Oi. Satu 4. Yes, 3-2. Rasa dah penuh satu. Okay, satu hati dah penuh. So tak ada lebih 47 66%. So itu saja saya rasa. Hari ni sesi membela Betamon. Korang dah tengok ada dia. Okay, saya balik tunjuk sprite dia lah. Dia macam kura-kura kan. Kura-kura Blanka. Okay, ni nganga tu. Habis lagi sekali. Okay, korang nak tengok kan. Tengok. Dia nganga kat tepi tu comel juga sebenarnya. Asyik bela Agumon je. Sekali-sekala boleh lah Betamon juga. Kan. Alamak, tidur. Okay lah, dia pun dah minta tidur. Jom kita selimutkan dia. Okay, itu saja. Dia pun dah tidur Sekarang pukul apa ni? 1 dah guys. Okay. So itu saja untuk perkongsian hari ni. Sesi membela Betamon. Ni dia, Betamon ada 2 ekor ni. Okay. Kalau korang suka video ni, macam biasa jangan lupa tekan button like this video, share this video dan komen dekat ruang komen di bawah Okay, jika ada kekurangan info atau kesalahan tata bahasa ke apa, saya mohon maaf macam biasa. Kalau belum subscribe, consider untuk tekan button subscribe kat bawah ni Ramaikan lagi subscribe channel kan. Kalau korang ada video-video apa-apa nak request,
boleh request lah. Kalau tak sekali-sekala, kalau dah akan ada benda Digimon, dah akan upload lah sesi benda Digimon. Okay, sampai jumpa lagi. Saya akhiri video saya ni. Assalamualaikum. Peace.